STR bujang memang dihapus untuk tahun 2026. Tapi tetap kena apply juga. Sebab korang layak dapat SARA 2026. Untuk bujang bawah 60 tahun, STR korang akan digantikan dengan SARA RM600 setahun atau RM50 sebulan. SARA 2026 akan masuk dalam IC dan korang boleh beli barang keperluan macam makanan, ubat-ubatan, barang kebersihan diri dan banyak lagi. Sama mekanisme macam SARA RM100 one off hari tu. Kategori bujang ni termasuklah ibu atau bapa tunggal, balu, janda, duda yang tak ada anak. Golongan ni semua layak dapat SARA RM600 asalkan berumur 21 hingga 59 tahun, bujang OKU berumur 19 tahun dan ke atas, bukan pelajar IPTA atau IPTS sepenuh masa dan pendapatan RM2,500 ke bawah. Kalau korang memang penerima STR sebelum ni, jangan lupa untuk daftar akaun My STR baru supaya tak tercicir. Ikut tutorial dekat video part 66 dalam playlist bantuan rakyat kami. Untuk yang baru nak mohon dan layak ikut syarat tadi, boleh tengok tutorial permohonan baharu dekat video part 67 ni. Share dan repost video ni dekat kawan dan family korang, okay? Follow @santra.my untuk info best macam ni setiap hari.